Rupanya anak aku berkawan dengan anak kamu, Mona. Masya Allah, Sidik. Sidik? Alhamdulillah. Anak aku Sidik ke Malik? Ha? Sidik? Malik bekas suami. Oh, tak boleh jauhkanlah. Jangan jadi anak aku lah Malik tu. Kalau boleh, kita datang pun beradat. Ya Allah, anak kau Mona rupanya, Mona. Alhamdulillah. Dari Kedah ke kedai Hajar Maimunah. Maimunah. Jemputlah masuk ke rumah. Boleh. Ha? Maimunah ke rumah tak kena. Ini kan first Salah. Ini yang betul. Silakan. Ini kan first time. Silakan. Bagi cat lah. Betul begini. Aisyah dah dia. Dia begini. Pergi ke Pekan, pergi ke Depak Usuk. Kami terus masuk ya. Ya aku je lah dengan kamu. Kalau boleh, siapa yang kita nak berurusan? Oh, sekejap. Ada Abang Long. Abang Long? Abang Long? Saya tu. Abang Long? Abang Long? Rasanya rumah sewa lah ni. Amboi Abang Long, daripada dalam rumah pakai kasut. Buka. Oh lain macam, dah kat luar pula berbuka. Duduk Abang Long. Wah. Oh, kawan santai lagi ya. Lagi santai kawan. Santai. Silakan Abang Long. Apa hajat kamu datang sini? Silakan. Kita ni datang, rombongan kita ni nak merisik. Betul. Kalau boleh, kita ni orang Melayu. Penuh dengan adab. Betul. Kalau boleh, Abang Baik. nak Betul lah. Batun. Baik. Ah. Panjat pokok menggunakan tali. Panjat pokok benda tali. Ya. Kat tangga ada. Tali lagi senang. Tali lagi senang. Apa hajat kamu datang kemari? Dengar lagu penuh gemersit. Lagu apa? Allah, tanya Allah. Tak boleh tanya. Jadi kan? Dia lagu apa? Dengar lagu sungguh gemersit. Kami berdua datang nak merisik. Merisik. Nak merisik? Macam mana? Nak merisik? Nak merisik? Merisik ni siapa? Saya? Bukan. Tapi tak tengok rambut belum. Abang Long? Mana tu? Oh, sini. Bukan. Nak merisik anak kepada Mona. Anak betul. Ya. Boleh. Jadi, Dengar lagu sungguh sadis. tadi. Kami nak minat anak gadis. Oh, nak gadis. Kalau boleh, biarlah kamu pula pantun. Sudah tindana? Sudah? Tindana? Sudah. Tak harus tindana pula. Sudah tahu. Bertanya pula. Tak ada siapa pula tanya. Tadi tanya yang baru ni. Tak hari. Loh. Lain lah. Lain lah. Sama tu muka belakang. Siapa tak buat tengok lagi? Silakan. Fikir masak-masak. Kalau kata nak tanya pendapat orang bawah, nak turun dulu boleh juga. Ada siapa nak tolong? Ada tolong. Silakan. Okey ke? Okey. Boleh tak tunjukkan manis-manisnya? Okeylah. Dengar lagu Chan Malichan. Inilah dia punya cinchan. Saya baku. Saya bahasa baku. Bila sebut tu cinchan. Cincai. Di Singapura bukan cincai. Habis tu? Cincau. Cinchan. Cantik. Kira? Okey. Boleh terima? Terima. Alhamdulillah. Jadi kamu dah bolehlah panggil saya abah. Ha? Bukan. Anak ni nanti dah boleh panggil abah. Ya, betul.